أخلقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tidak terhingga, kerana kita masih lagi mendapat kurniaan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan dan juga menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam keadaan kita masih mendapat nikmat kesihatan dan juga kelapangan waktu untuk kita terus menghadirkan diri di tempat-tempat yang baik, meletakkan diri di majlis-majlis yang baik. Lebih-lebih lagi kita cuba untuk berada dan kekal dalam majlis yang boleh menambahkan kefahaman kita dalam urusan agama, sebagaimana yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya akan kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah atau memberi kefahaman kepada dia dalam urusan agama. Dan alhamdulillah, di antara jalan untuk kita menambah kefahaman dalam urusan agama kita ialah dengan kita menjalani jalan untuk menuntut ilmu, dan jalan untuk menuntut ilmu ini juga merupakan salah satu jalan untuk mudah untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita masih dapat kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menikmati udara yang segar ini, dapat bernafas dengan baik, untuk kita hidup di akhir Sya'ban. Seterusnya kita mengharapkan kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, iaitulah bulan Ramadan. Sekali lagi kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat rebut kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam bulan Ramadan nanti, dengan kita telah pun melaksanakan persediaan awal bermula daripada bulan Sya'ban, dan kita berada di Jumaat yang terakhir daripada bulan Sya'ban ini. Maka lebih-lebih lagi lah kita meningkatkan lagi, kita kata momentum ataupun langkah kita, susunan jadual ibadah kita dengan lebih rancak lagi, memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran kita, supaya kebiasaan-kebiasaan di bulan Sya'ban ini akan terus melonjak sehingga kepada bulan Ramadan, dan lonjakan itu tidak terhenti di setengah jalan, tetapi kita mengharapkan ianya dapat kita akhiri ataupun kita tutup kemuliaan Ramadan kita itu dengan segala rangkaian ibadah spiritual, ibadah badaniah, semua kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita mengharapkan kita beroleh kejayaan daripada Ramadan tersebut dengan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di antara orang yang mendapat kemerdekaan ataupun kebebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu untuk kita menyambung
perkongsian kita dalam perkara berkaitan dengan iman dan Islam yang sempurna, menggunakan kitab Mastikah Haji jilid yang pertama pada muka surat 77, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah meneliti secara ringkas sebuah hadis daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita bahawa tak adalah seorang orang itu ataupun manusia itu, seseorang itu yang mana dia melakukan penzinaan, melainkan pada ketika mana dia melakukan penzinaan tersebut dia tidaklah di kalangan orang yang beriman pada ketika itu. Begitu juga orang yang minum arak, pada ketika mana dia minum arak itu dia tidak berada dalam keadaan beriman. Orang yang merompak, mencuri, menyamun dan sebagainya juga dia tidak akan melakukan perbuatan keji tersebut, melainkan pada ketika itu dia berada dalam keadaan tidak beriman. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, di ketika mana seseorang itu melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu menunjukkan imannya tidak sempurna, imannya tidak kuat, imannya sedang dalam keadaan lemah, menyebabkan dia tergelincir dan juga terjerumus ke lembah-lembah dosa, ke jurang-jurang kederhakaan, yang mana kederhakaan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan diri dia akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia tidak kembali menginsafi dan bertaubat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sambung perbincangan kita pada kata pengarang rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kata pengarang, untuk mencapai kebahagiaan hidup itu, maka perbuatan zina yang menodai pertalian keturunan hendaklah dijauhi. Ada bab penzinaan ini kita dah sebut dalam pertemuan yang lalu. Jadi sebelum kita masuk dalam topik perbincangan hari ini, kita tengok semula supaya kita tahu tang mana kita berhenti dan kita nak sambung balik tang mana. Kata pengarang, dan perbuatan minum arak ataupun menghisap benda-benda yang merosakkan akal fikiran itu hendaklah disingkirkan. Juga perbuatan curi dan rompak, samun hendaklah dihapuskan. Jadi untuk mencapai kebahagiaan hidup, di antara saranan yang boleh kita ikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita menjauhi perbuatan zina, yang mana perbuatan zina ini merosakkan pertalian sucinya pertalian keturunan seseorang itu. Keturunan seseorang itu akan jadi rosak, akan ternoda, akan jadi hina bila berlaku penzinaan dalam keluarga tersebut. Jadi benda macam ni mestilah dijauhi, kena jaga sungguh-sungguh. Rosak keluarga, rosak rumah tangga, rosak masyarakat, rosak negara disebabkan penzinaan ini. Talian keturunan yang elok, yang bersih juga akan rosak. Jadi mestilah dijauhi, mestilah dihindari sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi di zaman yang terbuka ini, kita kena beringat sungguh-sungguh. Masing-masing ada anak cucu, laki baik, perempuan baik. Lebih-lebih lagi yang perempuan, jangan biar mereka ini menjadi terlalu terbuka, terlalu bebas, terlalu diikut kehendak dan tuntutan mereka, sehingga kebebasan yang kita
terlajak bagi itu akan menyebabkan rosak keturunan kita. Binasa anak yang kita jaga dengan penuh kasih sayang, hilang, musnah kesuciannya disebabkan perbuatan zina. Dan kita pun tak mau ada dalam keturunan kita ini di kalangan penzina, lahir daripada kalangan penzina. Kita jaga sungguh-sungguh, kan, setengah-setengah adat masyarakat nak tunjuk kata anak dia yang nak bakal berkahwin itu adalah perempuan yang suci darah, dengan diisyaratkan kepada tapak sirih tak ni menunjukkan kata anak kami ni darah ataupun suci, bebas daripada perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Sampai tera tu, kan. Tu kita zaman kita lah ni lebih nampak terbuka, nak tunjuk kata mak dengan ayah tu, kan, friendly dengan anak-anak sangat, sampai orang mai ambil anak dara kita di rumah pun kita bagi, kita pesan, konon-kononnya kita ni prihatin, pesan jangan balik lewat sangat no. Beruk pun, binatang tak berakal tu pun akan mengamuk, akan marah kalau orang nak ambil anak dia. So duk kata beruk, ibu ayam tu try pi suar tangan ambil anak dia, tengok tu binatang. Kita ni yang kata hebat sangat manusia ni, dengan pelbagai gelaran, kan, dengan sijil pengajian kita tinggi, kan, satu-satu step pengajian kita dah lalui, tiba-tiba anak dara kita orang main ambil, kita lepas lagu tu saja. Malu kita kat beruk, malu kita dekat ayam gitu lah, kan. Kita biar sampai tu, dan akhirnya mana mungkin orang tua kata ikan dibiarkan dengan kucing, kucing tu tak kacau ikan, kan. Memang makanan dia, memang makanan dia, pusing beralih muka saja hilang ikan tu. Begitu juga lelaki dan perempuan, kalau dibiarkan bebas macam tu, maka di tengah-tengahnya tu ada syaitan yang sedang menunggu ruang untuk merosakkan generasi anak Adam ini. Jadi kerana itulah Rasulullah pesan, ayat Al-Quran pun pesan, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Bukannya nanti tunggu buat dulu baru nak cegah, tak. Jangan hampir pun. Dan itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang boleh merosakkan kesucian pertalian keturunan kita. Kena jaga elok-elok. Begitu juga perbuatan minum arak ataupun menghisap benda-benda yang merosakkan, perkara-perkara yang boleh merosak dan membinasakan kewarasan akal, juga mesti dijauhi. Tak ada agama yang begitu nak jaga sampai macam ni, melainkan agama Islam ni jaga sungguh. Bahkan dalam agama yang lain pun sungguh pun bukan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kepercayaan mereka masing-masing pun benda-benda yang baik ini ada dalam agama mereka. Tak benarkan penganut dia minum arak. Kalau penganut dia minum arak tu pandai-pandai sendiri saja. Kalau betul-betul mereka ikut agama mereka pun tak ada suruh minum arak ni. Minum minuman yang memabukkan ataupun menggunakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan akal yang waras ini jadi rosak. Kan? Tak kira lah atas nama apa sekalipun, kalau dia boleh menyebabkan rosaknya akal, hatta sampai tahap rebus hidung kayu sekalipun, sampai menyebabkan akal rosak, akal binasa, akal tak waras, masuk dalam hukum tu jugalah, kan. Bukan nanti tak ada sebut dalam Quran pun pasal ni, tapi hang dah buat benda yang semula jadi sepatutnya jadi ubat betul-betul, dia hampir dah proses sampai jadi memabukkan, menkhayalkan, hilang akal, kewarasan akal itu, maka dia masuk dalam hukum yang sama. Begitu juga ambil benda-benda yang lain atas nama apa sekalipun, kan. Tu kita hisap vape sekalipun, tapi dengan perisa-perisa yang dah penuh dengan dadah sebagainya, dengan macam-macam nama. Tengok rosak habis generasi kita, kan. Bangga boleh gantung di tengkok tu vape macam-macam jenis tu, dia boleh bangga, kan.
Kalau orang dulu-dulu gantung tasbih tu nampak pelik. Kan? Kalau ada orang gantung tasbih di tengkok tu dia rasa macam pelik, kata orang nak menunjuk. Hak dia gantung benda tak ketahuan halal tu dia bangga pula. Terbalik dunia jadi pening. Kita yang memeningkan dunia ni. Sedangkan dunia ni aturan dia dah elok. Allah Ta'ala bagi kepada manusia ini untuk jadi khalifah. Allah Ta'ala dah atok dah dunia ni, elok dah untuk kita. Manfaatkan sebaik mungkin, jaga, urus dan takbir dengan sempurna. Tapi kita nak buat benda yang tak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan yang minum arak dan menghisap benda-benda yang merosakkan akal fikiran hendaklah disingkirkan. Hak ni pun kena pejauh juga. Jangan dekat juga, singkirkan jauh-jauh. Jangan bagi ada daripada keturunan kita yang terlibat dengan benda-benda lagu ni. Bila dah terlibat dengan benda lagu ni, akalnya dah rosak, kewarasannya dah hilang. Mak dia hak jaga dia, hak lindungi dia waktu kecil dulu pun dia bunuh tikam lagu tu tanpa perasaan. Silap-silap kerak-kerak tu asing-asing lagu tu kerana benda ni. Pak dia pun dia terkajang. Dia buat main. Kan? Benda tu bukan yang kita tak tengok. Sebab tu kita kena jaga daripada awal. Dan kena seorang, terlibat seorang saja, rosak keluarga. Kan? Bermula dengan rosaknya keluarga akan melahirkan masyarakat yang rosak. Bila masyarakat yang sudah rosak, mana mungkin negara itu akan jadi negara yang baik, tak habis urus dia. Kalau sampai kepada kita kata pihak berkuasa pun terlibat dengan benda-benda yang merosakkan arak, dadah dan sebagainya, macam mana dia nak jaga orang lain? Kan? Macam mana dia nak jaga orang kata mabuk ketum, dia pun kaki ketum juga. Tak pakai api duduk serumah, pakai duduk kongsi seorang secawan. Habis negara yang macam mana yang kita nak bawa ini? Kan? Masyarakat yang macam mana yang kita nak aturkan ini? Benda ni mesti dilihat dengan sebaik mungkin. Bila satu-satu perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka benda itu tidak ada kebaikan untuk umat manusia. Pengharaman arak ni sungguh pun pengharamannya itu turun secara berperingkat-peringkat, kan? Tapi kesan dia tu supaya masyarakat Arab jahiliah dulu ni, walaupun dah Islam, tak diharamkan terus. Berturun pengharaman itu berperingkat, step-step, supaya apa? Supaya orang Islam ni dah biasa dengan kehidupan minum arak tu, dia boleh terima, kan? Dengan penuh keimanan tinggal benda tu. Dia tak sekat terus. Turun pengharamannya berperingkat-peringkat. Sampai turun jelas ayat kata arak ini adalah najis daripada perbuatan syaitan, maka hendaklah kamu jauhi semua. Pakat tinggal terus. Sebelum tu pakat lagi ada majlis apa, sebelum jelas ayat pengharamannya, sahabat-sahabat pun buat majlis minum arak juga. Lepas tu bila sembahyang baca jadi tak betul, kan, turun ayat pula tegur. Jangan kamu dekati sembahyang sedang keadaan kamu mabuk. Kerana ada sahabat yang mabuk pening, dia pergi sembahyang menyebabkan bacaannya salah, berubah makna, kan? Tu step-step dia. Hinggalah kepada ayat pengharaman arak. Bila haram saja, semua pakat tinggal, kami tak mau dah, kami berhenti. Ada di rumah tuang habis semua, katok habis bekas, kan? Tapi kita buat bar dalam rumah. Kaya sikit ni kan, atas ni bawah tanah tu buat bar dengan nilai arak jutaan ringgit, arak hak mahal-mahal. Kita pun tak tahu nama-nama dia sebab kita tak biasa peduli benda tu, kan? Tapi sampai jutaan ringgit ni ayat apa langsung ni kita fikir. Tapi ada orang yang sampai tahap macam tu, hidupnya macam tu. Tu dulu kalau tengok sejarah negara kita ni pun, kan, program-program kerajaan dulu ada dihidangkan. Buka sejarah, kan? Tapi penerapan nilai Islam itu mula diterapkan, masuk habak terang, maka dapat diterima. Dan hari ini bila kita tengok libatkan, walaupun ada lagi majlis-majlis kerajaan yang melibatkan arak, tapi benda tu dah akan mudah terbongkar dengan teknologi, kemudahan teknologi yang ada, mudah terbongkar, dan penentangan masyarakat itu dah mula nampak.
Masyarakat pun tak suka benda-benda melibatkan arak ni. Kan? Bahkan orang bukan Islam pun tak suka, dia tahu kebinasaan tu. Kan? Suami kalau mabuk, habis rosak rumah. Kan? Cakap pun tak ketahuan halau. Anak bini pun dia terajang, pinggan mangkuk pun dia lempak habis semua. Kan? Tu disebabkan arak juga boleh berlaku penzinaan. Kebinasaan dia tu disebabkan arak. Mabuk, bawa kereta, langgar orang, hilang nyawa yang tak bersalah. Kan? Nak lagi hak minum tu orang bukan Islam, hak mati tu orang Islam. Lagi kita geram. Kan? Sedangkan nyawa orang Islam ni berharga. Kan? Nyawa siapa pun berharga, tapi nyawa orang Islam ni lebih berharga. Kita tak minum, kita yang mati. Kan? Ini pun satu benda yang masyarakat patut bersatu, menunjukkan penentangan, supaya penguatkuasaan undang-undang ini dilakukan dengan segera. Kalau tidak, duk biar lagi, hampa tunggu kau anak beranak hampa pula kena. Kan? Dia nak bagi cepat, kena bagi orang hak ada kedudukan dalam negara lah. Biar anak beranak depa kena, baru depa nak buka mata sikit. Kalau anak marhain macam kita ni, dia tak peduli nyawa. Kan? Berdalih kot ni, berdalih kot ni atas nama undang-undang dan sebagainya. Tak apalah. Kan? Habis kena anak beranak hampa pula, tengok. Nak rasa lagu mana? Nak tengok kebinasaan dia lagu mana? Baik, tapi agama kita jelas benda ni tak boleh. Benda ni haram, dosa besar. Lebih-lebih lagi melibatkan arak. Jelas dalam hadis 10 golongan yang berdosa kalau terlibat dengan arak ni. Tu peringat. Benda pun dah masyhur, dah maklum. Kalau ada kedai-kedai yang jual arak ni, jangan bagi anak beranak kita duk pergi kerja situ. Teruk dengan langsung nak cari duit. Sampai sayang sangat kerja yang tak berkat macam tu. Jangan. Pesan kepada anak-anak kita, hak baru-baru habis belajar, hak cuti-cuti belajar, nak cari sedikit duit untuk sambung belajar pula, jangan terdesak sangat sampai tak fikirlah tentang keberkatan rezeki. Orang Islam ni kita tak boleh lari daripada konsep keberkatan. Kena terima, kena yakin setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu ada keberkatan dia. Sikit banyak tu bukan ukuran. Keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak kira atas sikit banyak. Rasa cukup tu. Jadi jangan terdesak sangat sampai seolah-olah tak kerja di tempat yang terlibat dengan arak ni, ada juga seolah-olah tak boleh hidup dah. Tu. Jangan duk berasa lagu tu. Allah baru nak uji sikit kita. Dah tak sanggup dah nak tinggal kerja-kerja yang macam tu. Baik. Kata pengarang rahimahullah taala, juga perbuatan curi dan rompak samun hendaklah dihapuskan. Ambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenar, rampah, kan? Curi, rompak, samun, macam-macam istilah lah. Kan? Semua benda ni adalah benda-benda yang dilarang dalam Islam. Kita dari segi jenayah manusia pun benda tu tak boleh juga. Benda tu dilarang juga, benda tu dalam kategori jenayah juga. Tapi yang duk pelaknya apa dia? Orang hak ada rekod jenayah dibela, kan? Diguna dengan istilah-istilah yang menunjukkan depa ni terenaya. Pihak berkuasa pula yang jadi jahat. Dia kau nak jadi lagu tu. Kan? Satu. Rampas hak orang, tuan tanah pula yang bersalah, tuan tanah yang kena siasat, tuan tanah yang kena keluar modal. Hak curi hak orang, hak rampas tanah orang, hak ambil hak orang, hak ni pula yang dibela dengan menggunakan sentimen-sentimen yang pelbagai. Ini dunia nak jadi apa lagu ni? Kan? Terang-terang geran tu ada di tangan tuan tanah. Tapi bila dia rampas, dia rompak secara terang-terang. Dulu orang rompak hak orang ni tak tunjuk muka, pakai topeng. Lah ni hak ambil hak orang tu yang pi buat report kat belai. Hak tuan tanah, hak pertahan tanah kena tangkap, kena siasat, kena reman. Hak pi buat report tu hak
ambil tanah orang. Dia tak kena apa kan. Jadi masyarakat memerhati. Kita tak kerti undang-undang ni pun tak perhati tengok, sungguh juga. Kan? Pasal apa jadi lagu tu? Adakah negara kita ni nak dibawa kepada lagu tu hanya sekadar nak menjaga hati setengah pihak? Lepas tu nak sembang tentang keadilan. Keadilan yang macam mana yang kamu letak kayu ukur ni? Kan? Orang yang berhak kepada tanah itu bagi balik hak dia, itulah keadilan yang sebenar. Wada'a syai' fi mahallih, letak satu perkara tu kena pada tempat dia. Ini tuan tanah, bagi balik tanah dia. Hang menceroboh, hang curi hak orang ni, hang keluar. Patutnya hang buat punggah semua, hang tanggung kos. Kan? Terus cakap banyak dah, undang-undang dah jelas, dah ada dah. Ya, tak perlulah pihak ni nak kena buat keluar kenyataan, sagi pihak ni nak buat kenyataan lah kali seret dengan raja nak kena buat keluar kenyataan. Tapi hakikatnya di lapangan sebenar benda tu tak berjalan, tak jadi. Rosak. Kan? Tu. Jadi tak ada siapa suka hak dia diambil begitu. So suruh tanya agama mana lah. Ni bukan melibatkan agama. Bila hang dia ambil hak orang, tak ada siapa suka. Kalau orang ambil yang hang pun hang tak suka, begitu juga orang tak suka kalau rampas hak orang lagu tu. Tu. Kata pengarang rahimahullah, dengan wujudnya pertalian keturunan yang bersih dan berpanjangan itu, wujudlah pula perasaan pertalian kaum kerabat dan kebangsaan yang dengan kekuatan dan pengaruhnya seseorang itu akan mendapat kekuatan untuk mencegah sebarang bahaya yang akan menimpanya. Kalau keturunan-keturunan kita, anak beranak kita susah lagu mana pun, kita harap anak beranak ni dululah yang akan ke depan untuk membela. Kalau kita bukan di pihak yang salah, jangan kira keturunan kita, adik-beradik kita, anak beranak kita bersalah pun kita tutup, bukan atas dasar itu. Kan? Tapi kita nak habaq kata biasanya kalau berlaku satu musibah melibatkan ahli keluarga, anak beranak ni lah yang akan duduk ke depan untuk membela. Kan? Sebab tu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang ada kaitan dengan Rasulullah SAW diboikot. Bukan kata hak Islam saja, hak tak Islam pun diboikot. Sebab apa? Sebab ada pertalian dengan Rasulullah. Dan bila perjanjian boikot itu mula di yang bagaimana nak di penghujung lah, ada kesedaran di kalangan orang hak yang tak diboikot ni. Sebab apa? Dia mula lancarkan satu orang panggil apa? Nak buat himpunan lah, kita kata nak buat himpunan, pi cari orang, pengaruh orang untuk pi buat himpunan nak batalkan boikot kepada Rasulullah ni. Sebab apa? Sebab di dalam tu ada keluarga dia juga. Dia pun tak sanggup tengok ahli keluarga dia tak ada makan, tak ada minum, sampai habis dah kulit-kulit kayu korek. Lama. Hampir 3 tahun kena boikot. Bila ada anak beranak dalam tu juga yang terseksa, dia pun tak tahan tengok. Sebab tu nak abang kata kalau pertalian keluarga ni bersih, tapi kalau dah bukan anak dia, kan? Ini bukan anak dia. Anak bukan daripada pertalian yang sah dia takkan cara, dia takkan peduli. Nah, sebab tu setengah-setengah negara ni dia bila perzinaan dibebas sangat, ambil budak-budak anak-anak zina ni lah buat jadi tentera. Kalau mati pun dia tak ada rugi apa. Budak-budak terbiar ni dilatih jadi tentera dan sebagainya. Dan mereka ni dilatih untuk tentera hak jenis berani mati ni. Mati pun tak apa, bukan anak siapa-siapa. Siapa pun tak ada puak mak dia tak ada. Kan? Tak ada keluarga. Tu. Sampai tahap macam tu. Jadi tak ada nilai. Tapi kalau ahli keluarga, keturunan kita itu adalah keturunan yang bersih, memang anak beranak kita, apa yang berlaku anak beranak ni lah akan mempertahankan, akan duduk di depan untuk mempertahankan keluarga dia, untuk mempertahankan bangsa dia. Kenapa? Karena daripada keturunan yang baik, yang tidak tercemar dengan perzinaan. Dan kata pengarang, wujudlah pula hubungan tolong-menolong dengan jalan pertalian kerabat dan semangat kebangsaan dalam segala urusan hidup. Maka berlaku tolong-menolong, saling menguatkan. Lebih-lebih lagi kita orang Islam,
kita ada bukan persaudaraan atas pertalian darah daging sahaja, tapi kita ada pertalian agama, saudara semuslim, kan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan antara satu sama lain. Dalam hadis yang lain Nabi habaq orang muslim dengan seorang muslim yang lain ini umpama satu tubuh. Kalau ada satu yang rasa sakit, tubuh yang lain pun turut merasa sakit, demam, penat, pening. Kerana kita ni ibarat satu tubuh yang sama. Itu sebagai seorang Islam kita tak boleh dia Islam juga, kita Islam juga, tapi itu bukan anak beranak kita. Tak. Sampai tahap pertalian Islam tu lagi kuat. Tak boleh kita biar saudara se-Islam kita ditindas macam tu saja, sedangkan kita boleh bersatu ramai-ramai untuk mempertahankan hak dia. Jangan biar seorang dua saja, kan? Jangan kata orang hak jahat, undang-undang pun berani lawan, undang-undang pun berani ambil tindakan, sebab duk berjuang tu seorang saja. Cuba ramai-ramai nak bubuh semua ke dalam penjara, kan? Kita kata, kan, mempertahankan benda yang benar, benda yang berasaskan kepada landasan undang-undang, maka orang akan gerun dengan kekuatan itu. Patutnya kita saling begitu. Wujud pula hubungan tolong-menolong dengan jalan pertalian keramat dan semangat kebangsaan dalam segala urusan hidup. Kerana biasanya seseorang itu apabila ditimpa sesuatu kesusahan yang menjadikan dia memerlukan bantuan, ia tidak mendapati bantuan itu melainkan dari orang-orang yang ada pertalian keturunan dengannya. Biasanya adik-beradik, anak beranak lah yang akan bantu. Kita kata biasanya, tapi ada juga yang luar biasa. Anak beranak tak peduli, adik-beradik tak peduli. Orang luar lah duk kena mai. Macam sehari dua baru ni, kan? Bila dah masuk dalam surat khabar, heboh dah kat Facebook semua, barulah anak beranak nak suar muka kata kami jaga pak kami elok kepala otak apa kita kata, sampai tidur atas pasiak lagu tu, elokkan lagu tu, kan? Sampai orang lain pula yang nak kena mai, orang lain pula yang nak kena angkat, nak kena bersih, nak kena mandikan. Patutnya anak beranak dulu. Ini kita panggil luar daripada kebiasaan. Tapi biasanya kalau ada pertalian yang baik ini, ahli keluarga ni huduh buruk lagu mana pun dia takkan biar mak ayah dia dalam keadaan macam tu, kan? Kenapa perlukan orang lain yang tak ada kaitan pun langsung pula nak kena bela kebajikan mak ayah dia? Apa nak jadi dengan dunia sekarang ni? Masa orang tua tu ada harta apa, dempet dah orang tua tu bertengok, oh baguslah anak beranak aku ni semua, kan, bagi perhabis. Aku pun tak mau apa dah, nak tumpang hampa je. Tumpang hampa apa bila dah tak ada apa, tinggal lagu tu saja. Kan, ada satu kes di Sabah tu sampai mati, kan, kuruh kering kawan tu, pi letak makan, tapi kawan tu tak boleh nak makan, tak boleh nak suap sendiri. Kau duk kepik benda makan tu, kita tengok aduh sayu hati kita, kan? Ada yang sanggup buat anak beranak lagu tu, kaum kerabat lagu tu, kan? Apa manusia punya hati ni, kan? Lagu mana hati hampa ni, kan? Sampai tergamak buat macam tu, lah kali mati orang tua tu. Tu. Ini yang luar biasa. Benda yang tak menjadi kebiasaan. Sekarang kita kata biasanya yang ada pertalian hubungan kekeluargaan, keturunan, biasanya dia akan ke depan untuk bantu. Maka dengan wujudnya pertalian keturunan dan kerabat yang suci dan sehat, eloklah keadaan segala lapisan masyarakat dan tenteramlah keadaan negara. Kalau negara ini diasaskan daripada keturunan-keturunan yang baik, masyarakat yang baik, masyarakat yang tak celaru, masyarakat yang bersih pertalian keturunannya, maka eloklah masyarakat tu. Dan kepimpinan negara pun negara tu eloklah. Kalau negara, kalaulah kita kata negara kita ni ataupun masyarakat kita ni diketuai oleh masyarakat yang suka kepada penzinaan, agak-agak nak jadi apa masyarakat tu? Suka kepada LGBT dan sebagainya, kan? Tak kisah hubungan lagu mana pun, kita tak peduli.
selagi tak masuk dalam rumah kita, contohnya rosak masyarakat tu kan. Kita duk tunggu biarlah orang lain. Negara pun kalau dipimpin oleh pemimpin yang suka benda-benda lagu tu, dia akan perintah dengan cara memberi kebenaran kepada program-program yang seperti itu. Kita nak wujudkan kaum Lut yang seterusnya di zaman moden. Nasib baik masih lagi ramai masyarakat yang reti, yang faham agama, yang tak biarkan negara kita ni dicemari. Walaupun bukan kerajaan yang anjur dan sebagainya, tapi siapa pun yang masuk dalam negara kita ni nak mai buat benda-benda yang merosakkan, maka kita kena saling menguatkan untuk mempertahankan kesucian negara kita ni. Kita duk bangga saja kata agama kita agama rasmi, termaktub dalam perlembagaan terus semang bangga lagu tu saja. Kena tunjuk ketegasan kita yang kata kita memang pegang Islam itu agama rasmi, dan apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Islam kita mesti tunjuk bantah kita tu. Sebab itu kena saling bahu membahu, kena saling kuat menguatkan di antara satu sama lain untuk mempertahankan kesucian masyarakat dan juga negara. Baik, kata pengarang, demikian juga dengan terselamatnya akal fikiran dari sebarang perkara yang merosakkannya, dapatlah manusia menimbang dan mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga kalau akalnya waras, dia akan dapat beza yang mana baik yang mana buruk. Dia dapat fikir, dapat nilai kasih sayang mak dia takkan tendang, takkan pijak ikut dan. Dia tak akan ambil rampah harta benda mak ayah dia ikut dan kalau akal dia waras. InsyaAllah. Kita bagi laluan kepada azan Isya sebentar. Astagfirullahaladzim.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi salatul muqaddam sayyidina Muhammad asy-syaraf wa darajatul wa ba'as innaka muslimin muslimat para jemaah yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kata pengarang kita, demikian juga dengan terselamatnya akal fikiran dari sebarang perkara yang merosakkannya, dapatlah manusia menimbang dan mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, dan dapatlah pula memikirkan soal-soal ketuhanan serta soal iman dan takwa. Bila akal waras, bolehlah fikir dengan baik, boleh beza benda hak betul dengan benda hak tak betul. Kalau kadang-kadang orang ni tak mabuk pun dia tak boleh nak beza juga hak dengan batil ni. Ni segi zahir dia tak mabuk, tapi kepala otak ni kepala otak orang pening, kan? Walaupun hang atas nama peguam, walaupun hang atas nama penguatkuasa dan sebagainya, bila hang buat benda yang bertentangan dengan keadilan yang sebenar, lari daripada undang-undang hak kita buat sendiri pun kita tak ikut, susah. Orang ni lagi teruk daripada mabuk pening ni, kan? Orang mabuk, orang pening ni tak apa lah. Tentu-tentu ada sebab yang memeningkan dia, sebab yang memabukkan dia. Ni tak ada mabuk apa, tapi sembang macam orang mabuk pasal apa, kan? Sembang macam orang pening ni pasal apa? Ini lagi pelik, kan? Tu. Tapi biasanya orang yang akal dia tak waras ni, banyaklah tindakan-tindakan luar kawal yang dia buat, kan? Yang dia tak sedar disebabkan fikiran dia rosak, akal dia rosak disebabkan benda-benda yang memabukkan, sama ada arak ataupun apa saja benda lah yang boleh menghilangkan kewarasan akal dia, maka benda ni juga mesti dijauhi. Kalau dijauhi, maka dapatlah kewarasan akal itu membezakan benda yang baik dan juga benda yang buruk, dapat fikir akibat daripada satu-satu tindakan, dapat nilai tindakan yang nak buat tu sejauh mana akibat dia, apa manfaat dia, boleh tengok dengan sebaik mungkin. Tapi kalau main dah tak waras ni, dia bukan kira apa dah, kan? Orang pening ni, orang gila pun dia sapu, binatang pun dia rabat, orang kata, kan? Duk jadi lagu tu. Sebab apa? Sebab kepala pening, mabuk, tidak waras. Tu. Dia cakap apa pun dia tak tahu, dia langgar orang pun dia kata tak. Kalau kira orang ni, kan? Lepas tu tak boleh nak ambil tindakan undang-undang. Sebab apa? Sebab tak waras masa tu. Syok banyak. Senang banyak. Pakat mabuk belakang lah lagu tu. Tak boleh. Tak boleh. Bila mabuk, bila tak ada akal, tak waras, sedangkan sebelum tu waras elok saja, dia yang menyebabkan akal dia tak waras, bagaimana dia nak melihat perkara yang hak dan juga menilai perkara yang batil tu macam mana. Dia kata dapat pula memikirkan soal ketuhanan serta soal iman dan takwa. Orang yang waras ni dia boleh fikir tentang ketuhanan, tentang iman dan juga takwa, bagaimana nak memperkukuhkan dan menguatkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nak menjadikan dia orang yang lebih bertakwa daripada yang sekarang. Dengan peluang-peluang yang Allah Ta'ala bagi dalam kehidupan ni, patutnya lebih bertakwa daripada yang sekarang. Macam mana kita nak jadi lebih bertakwa, nak tambah amal ibadat kita. Duk dengar orang duk cerita, orang duk habaq, ustaz-ustaz duk cerita tu banyak dah, tapi kita tak tambah-tambah lagi amalan kita. Amal ibadah kita duk teratu saja, duk berpuas hati dengan tu saja. Tapi kalau kita duk waras fikir, kita boleh nampak benda tu, kan? Guna ruang-ruang dan kesempatan yang ada ni untuk tambah iman, tambah takwa kita. Demikian pula kata pengarang kita, dengan terselamatnya harta benda yang menjadi asas kehidupan seseorang. Yang mana harta benda ni asas kepada kehidupan seseorang. Tu. Jadi kalau harta benda selamat, hidup pun tenang, tak ada duk serabut kepala otak, orang kata. Akan dapatlah ia memajukan segala urusan dunia dan agama dengan sempurna.
Bila harta benda ada, terpelihara, nak hidup kehidupan dunia ni pun elok, nak bantu perkemaskan agama, urusan agama ni pun boleh. Ada harta tapi nak banyak sikit, orang rampas, orang curi, orang rompak, orang sebagainya, menyebabkan kehidupan harian dia pun terganggu, kan? Jadi pula satu sebab untuk dia tidak membantu agama dia sendiri. Sebab apa? Tak ada lah, kan? Orang rompak, orang masuk pecah rumah. Masa itu sebelum rompak tu, orang mai cari sumbangan, minta tanya nak buat program-program agama, kata tak ada. Tiba-tiba mai orang rompak, tengok-tengok kerugian, berlombok pula, kan? Banyak pula barang kemah hilang, hak ni hilang, ada pula harta. Bila dah hilang, nak buat apa kita? Tu kalau dapat balik barulah nak tunjuk, barulah nak bernazar, kalau boleh balik, nak pergi begini, nak pergi begini. Masa duk ada elok-elok tu, masa orang tak ambil, tak curi lagi tu, duk kata tak ada pasal apa, bagilah. Tak ada lagi lah rugi, jatuh bankrupt dengan sebab duk bagi. Tak bisa dengar lagi yang lagu tu, kan. Tapi hak kita duk tengok, sekali kena pecah rumah, kali kena samun puluh-puluh ribu. Bila orang mai minta sumbangan, tak ada, makcik pun makan lagu ni lah. Sekali orang mai ragut, ada satu orang tua tu, kan. Bukan nak kata kat dia lah, tapi nak abang kata orang tua dah, kan, kena ragut puluh-puluh ribu kat dia. Mu pakai yang tanpa langsung. Pakai apa langsung lah, sampai puluh-puluh ribu, kan. Bila orang main semua, tak ada makcik pun, makan gini lah orang tua. Kan. Kadang-kadang harta hilang lagu tu tak ada manfaat apa. Kita perlai buang satu, ada agak habang kita di akhirat, kan. Tak ada duit, tak ada gelang 2-3 orang, kan, bagi satu. Itu untuk kehidupan akhirat kita, tu orang yang bijak, kan. Kurang-kurang pun kita kena nampaklah tak ada di tangan kita gelang tu, tapi kita dah simpan untuk kehidupan selepas pada mati. Hak Nabi kata orang yang cerdik ni dia bersedia untuk kehidupan selepas daripada mati tu, kan. Hak kita duk simpan, kita silap hari bulan, orang seret lagu tu je, kan. Rumah apa orang duk perhati tengok keduk tak ada, kata tak ada. Sekali orang masuk pecah rumah dan sebagainya, baru nampak beg tangan lah, barang kemah lah, juta-juta lah ni, punya banyak. Bila nak bagi, rasa macam banyak bagi, kan. Bila orang Allah Ta'ala bagi dengan hilang dengan cara lagu tu, baru nak nampak keinsafan, baru nak berasa nak bagi. Itu pun nazar, kan. Nazar ni setengah-setengah orang kata orang kedekut, kan. Orang kedekut nazar. Tak nazar pun bagilah, tapi tak apalah. Bagi orang hak betul-betul ini, dia tak perlu kepada nazar, kan. Nak apa hak kita nak tu bagi berlaku dulu, baru kita nak pulang. Apa siapa tunggu lagu tu, bagi dulu supaya apa yang kita nak tu berlaku. Patutnya lagu tu, kan. Ni kita nak kalau bagi jadi lagu ni macam ni, hak kita nak, kehendak kita tu, aku akan buat gini. Itu berkira juga, nampak berkira juga, kan. Patutnya kita bagi dulu, kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi juga apa yang kita inginkan. Kita penuhi keperluan orang, Allah Ta'ala penuhi keperluan kita. Sebab dalam hadis, siapa-siapa yang bagi makan kepada orang yang lapar di atas dunia, di akhirat esok Allah Ta'ala bagi makan kepada dia makanan daripada syurga. Siapa-siapa yang menghilangkan dahaga saudara dia di dunia, kan, Allah Ta'ala bagi dia minum dengan minuman yang terpelihara di dalam syurga tu, minuman yang terjaga rapi di dalam syurga. Tu sampai nak hadis hebat lagu tu pun kita duk pertimbang lagi, nak bagi ke tak, hak nu minta, hak ni minta, duk pertimbang tu. Esok di akhirat esok menyesal lagu tu saja. Baik, kata pengarang rahimahullah, kalau harta kita terjaga, harta kita terpelihara, senang kita nak menguruskan kehidupan. Kita nak laksanakan kehidupan seharian kita ni mudah, nak jaga agama pun mudah. Sepatutnya lagu tu, kan. Sebab tu kita nak orang Islam ni senang-senang, bukan untuk diri sendiri. Kita ni senang untuk umat, kan. Banyak manfaat untuk umat. Kalau kita tengok satu-satu
bila institusi Islam ni tutup ataupun jatuh, berapa ramai orang Islam yang lain akan hilang manfaat. Tu kita kena perhati tengok, kan? Kita kena perhati tengok, jangan sampai. Sebab kalau orang Islam ni lagu mana pun dia akan fikir juga untuk kehidupan akhirat ni. Selagi mana kata iman dia tu ada, dia akan fikir juga untuk akhirat dia. Walaupun jarang-jarang dia buat kebaikan, tapi dia akan fikir juga untuk kehidupan akhirat dia. Dia ada juga. Nah, sebab tu orang Islam ni kena senang, kan? Supaya kita boleh bantu agama kita, kita boleh bantu institusi-institusi agama, tempat-tempat yang menghidupkan agama, boleh bantu masjid, boleh bantu surau, boleh naikkan madrasah dan sebagainya. Dengan sebab senangnya orang-orang Islam. Bukannya kita senang untuk diri kita, anak beranak kita saja, tak. Tu. Kita nak harap orang bukan Islam jaga agama kita. Mana mungkin. Wayang ada. Kan? Sebab orang bukan Islam ni dia tak akan redha dengan Islam ni. Selagi mana kita yang tak ikut depa, bukan depa nak ikut kita. Tu kena beringatlah. Jangan hati tu lunak sangat dengan orang bukan Islam. Kalau dia pun tak lunak dengan kita. Masa nak ambil hati orang Islam, gunalah kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah Islam ni, kan? Tapi bila dia tak mau, jangan kata kalimah-kalimah yang berkaitan dengan Islam. Tulisan Jawi pun depa tentang, padahal tak ada kaitan dengan Islam pun, cuma tulisan lah. Tunjuk penentangan tu sangat. Kita tu cerdik sangat, kan? Pantang orang sebut alhamdulillah sikit, bagus. Pantang orang tu ambil songkok tak atas kepala sikit, ambil selendang buh kat tudung sikit, mai bagi semangat kat masjid. Kita pun nak angkat lambung tinggi-tinggi. Kalau orang Islam yang buat baik lagu tu, kata pura-pura lah apalah. Buruk sangka sama Islam tu tinggi, baik sangka dengan bukan Islam tu rendah sangat. Terbalik kita ni. Jadi apa tak tahu. Habis kata pengarang rahimahullahu taala, malangnya perbuatan zina yang menodai pertalian keturunan, perbuatan minum arak yang merosakkan akal fikiran, dan perbuatan curi rompok yang memusnahkan hak milik orang lain dengan tidak berperi kemanusiaan, dilakukan dengan bermaharajalela, bukan sahaja oleh orang yang jahil, bahkan juga orang-orang yang terpelajar. Ni zaman pengarang kita. Dia kata benda-benda zina dan sebagainya ni, rompok, curi ni dia tak buat dah. Bukan orang hak jahat saja buat ni. Orang hak baik pun, orang hak terpelajar, bukan orang hak baik, orang hak nampak berpendidikan. Lagi dahsyat. Kata pencuri berkolar putih, orang kata. Kan? Hak jenis pakai kot ni, hak naik kereta mewah ni pun. Kan? Kalau tidak orang tak tangkap lah awak kereta mewah tapi lembu 3 pekong dalam tu. Kan? Bukan kata main naik kereta buruk dah. Kan? Hak duk curi bilion-bilion, hak kita duk tengok dalam berita dan sebagainya tu, bukannya orang hak duk merempak tepi jalan. Semuanya hak berpelajaran, hak berpendidikan. Guna kepandaian tu untuk manipulasikan apa-apa ruang yang ada untuk mengkayakan, bahasa kita kan, untuk mengkayakan anak-anak, untuk mengkayakan keturunan, untuk jaga kroni-kroni dan sebagainya. Benda ni bukan benda-benda yang kita duk reka dah, benda memang dah maklum dah. Semua orang boleh tengok. Saya cuma nukilkan balik je apa yang ada. Kan? Tapi benda-benda macam ni pengarang kita sebut dah. Saya cuma habaq dengan bahasa kita lah. Pengarang sebut dah curi rompok zina ni bukan orang hak duk berpeleseran saja. Kan? Yang berpangkat pun berzina lagi mudah. Kan? Tak perlu dah sewa hotel, angkat wak mai masuk dalam tempat kerja dia saja sebab dia ada jawatan. Itu yang berlaku. Pengarang kita nak abang lagu tu lah, cuma zaman dia berbeza. Ni zaman kita cerita cara zaman kita, tapi benda ni pengarang yang abang, saya cuma nukilkan balik saja. Kan? Gunalah nada sedikit keras. Sebab apa? Sebab ni peringatan. Jangan nak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Biar negara kita ni ada keberkatan. Negara kecil tak apa, biar berkat. Rakyat tak rasa tertekan.
Ni serabut kepala otak rakyat. Tu. Duk fikir nak hidup dunia kita ni. Serabut tu sebab duk fikir nak hidup dunia ni lagu mana. Kan? Apa nak jadi lagi ni? Tu. Baik. Jadi pengarang kita kata benda-benda macam ni, zina, minum arak ini berleluasa. Dia tak peduli dah. Tu. Dulu orang minum di rumah saja. Lepas ni ikut merata jalan. Buka tempat untuk minum arak, untuk mabuk-mabuk. Kan? Buat festival. Dulu Oktoberfest dulu ni ingat. Kan? Berlaku festival minum arak, buat program macam tu. Ada berlaku minum arak. Tengah orang duk ramai tu, macam mana boleh ada kondom dan sebagainya. Woi, tengah orang ramai ni. Lebih pada kandang binatang ni. Tapi berlaku macam tu. Sebab tu kita tak bagi benda-benda macam tu masuk dalam negara kita. Atas nama nak menarik pelancong, pelancong pergi negara lain. Nak main negara ni buat benda elok, boleh tak ada masalah. Tu. Dan benda ni berlaku bermaharajalela bukan sahaja oleh orang yang jahil, orang yang berpeleseran, orang yang tak ada pendidikan, bahkan juga orang yang terpelajar juga buat benda-benda macam ni, terjerumus dalam benda-benda macam ni. Bahkan lagi dahsyat. Lagi dahsyat bila orang berpelajaran ni terlibat dengan benda-benda macam ni, dengan penzinaan, lagi dahsyat. Tu. Kalau orang biasa-biasa, orang jahil, orang berpeleseran ni, nak berzina, dia heret awak lari jauh juga. Kan? Tu. Tapi kalau orang yang berpelajaran, orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan, orang yang ada kesenangan, dia bawa balik di rumah, dia bawa pergi di rumah-rumah tumpangan hak dia duk ada. Pergi duk buat majlis kat situ. Begitu juga kalau takat ragut, rompak tu tak rugi banyak mana. Sekurang-kurang rumah tu saja yang dirompak. Ini sampai bila dah cerdik, pandai, terpelajar yang terlibat, habis letak pula di mana-mana tempat yang memang perbendaharaan negara. Habis harta negara. Kan? Letak pergi kat kementerian mana pun, dia kira duk cari, pusing duit gitu. Kan? Letak kat kementerian pendidikan, pusing pula cara hak urusan pendidikan. Kalau letak kat pertahanan, dia pusing duit cara hak pertahanan. Macam kita dengar sebelum-sebelum ni, bak kapal lah apa semua tu kan, bunyi lagu tu duit tak bunyi dapat balik, kapal tak bunyi siap lagi kan. Tu tengok itu benda yang dilaporkan, bukan kita reka-reka, benda yang dilaporkan, benda yang dipersoalkan oleh orang dulu kan. Bila duduk di tempat yang sama tak persoalkan pula. Ini semua ni pengarang ni dah tahu lama ni, sebut lama dah. Zaman mungkin berbeza tapi benda tu berlaku. Bolehkah orang terpelajar ni curi, rompak, lagi banyak dia sapu. Orang lain mungkin sebuah dua buah rumah kan. Tu pun lama-lama sekali. Dah habis, dah suruh dah hak dia rompak ni, baru dia plan pula tengok tang mana pula. Kan hak ni macam Nabi katalah, manusia ni kalau ada segunung emas sekalipun, harta benda dia, harta merdak dia, dia takkan pernah rasa puas. Dia duk nampak lagi gunung yang kedua. Ada dua gunung, dia nampak hak ketiga dan seterusnya. Kata pengarang rahimahullah ta'ala sikit. Kita pergi hebat ni sebelum masuk hadis yang baru. Berlakunya yang demikian adalah disebabkan ketiadaan atau kelemahan iman. Sebab apa boleh berlaku macam tu? Tidak yang jahil sahaja yang buat zina, rompak, mabuk dan sebagainya ni, melibatkan orang terpelajar. Dia kata berlakunya yang demikian itu adalah disebabkan ketiadaan ataupun kelemahan iman. Sebagaimana yang hadis kita sebut, dia takkan merompak kalau dia ada iman masa tu. Kalau iman dia kuat masa tu, dia takkan berzina. Dia takkan mabuk kalau dia beriman pada ketika itu. Ketika dia mabuk, sebab apa dia boleh mabuk? Sebab pada ketika itu sama ada dia tak ada iman ataupun iman dia lemah. Dan dengan itu mudahlah mereka dipengaruhi oleh runtunan hawa nafsu. Bila iman tak ada, pada ketika iman lemah, nafsu mula meruntun diri dia, hati dia, maka dia mudah terpengaruh dengan runtunan tersebut dan keadaan buruk yang ada di sekelilingnya. Jadi keadaan-keadaan sekeliling juga mempengaruhi. Kan? Macam mana dia boleh berzina? Duk bertahan juga. Kan? Iman tu taklah kuat mana.
duk bertahan lagi, tapi keadaan sekeliling pula dengan rayuannya, dengan keadaan dan suasananya mendorong, maka tercabut iman dia. Iman ada sikit-sikit pun long lai habis, menyebabkan dia terjerumus. Untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang durjana itu, pengarang kita kata perbuatan zina, mabuk, rompak, curi dan sebagainya adalah perbuatan yang durjana. Dia kata untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang durjana itu tidak lain melainkan dengan jalan memelihara dan menghidupkan iman yang kukuh dan sempurna. Kok mana pun nak lawan benda tu semua, benda-benda durjana ni, kena jaga iman, kena hidupkan iman, kena suburkan iman. Iman ni mesti dipupuk, mesti dijaga, mesti ditambah. Jangan duk berasa kemah dengan hak ada lah ni, sebab ujian-ujian yang mendatang itu akan lebih mencabar. Iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kita minta Allah Taala jaga iman kita, pelihara tetap. Sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala tu sebab apa? Sebab kita ada qalbun, ada qulub, ya, yang membalik-balikkan hati kita ni berbolak-balik. Mai dia iman tinggi, subhanallah subhanallah, tasbih tak berhenti ya. Kan? Mai iman rendah, cara lagu lain pula. Tu. Jadi nak jaga semua tu macam mana? Kena jaga iman, kena pelihara iman, kena suburkan iman, kena hidupkan iman yang ada dalam hati kita. Tu. Dengan kita memperbanyakkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ni benda hati, kita habaq menyakalah iman ni benda hati. Dibuktikan keimanan itu dengan Islam, dengan amalan kita, dengan kerja buat kita tu. Barulah tu tunjuk kata bukti kita itu beriman. Habis hadis yang ke-18, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim, rawahu Muslim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tangguh kat situ insya-Allah. Lepas ayalah kot kita akan bertemu balik dalam kesempatan dan umur yang Allah Ta'ala berikan lagi nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada ruang dan kesempatan itu. Kita akan sambung pada hadis yang ke-18 daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan katanya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.